Saya teringin sangat nak buat island. Tapi ramai yang kata tak sesuai untuk saya punya design rumah lah kan. And then Lukas kata, no problem. Bagi je, serah kat I. Kami dah ada pun kita punya carpenter kan. Dan kita dah bayar pun some deposit kita. Nak kata dream kitchen tu tak adalah dream kitchen. Cuma saya ada satu design yang saya macam wishlist lah. Macam saya nak buat kan. Bila kita tanya, dia tak boleh nak yakinkan sangat saya dengan apa yang saya nak. So saya kena macam follow apa yang the best pada diorang lah. Saya tak tanya kad dulu, saya tanya customer kad. Saya tanya dia macam mana service after sale. Sebab ni pengalaman rumah pertama kan. So bila rumah pertama tu, so kita ada benda sikit-sikit problem. Bila kita minta dia datang, dia tak nak. So bila saya tanya, dia kata you jangan cari lain, you pergi cari Lukas. Sebab kita dah bayar deposit Maksudnya Kak Yusah tahu tak ni? Dia tahulah. Sebab hari-hari bini dia tak tidur, padahal dah decide kan. Kitchen tu dah ada dah, apa bini dia tak habis-habis. Dia dah ni scrolling Dia kat IG tu kan, tengok-tengok kan. Perbincangan pertama kedua semua melalui online saja. Dan Lukas masa tu dekat hospital. Cuma masa tu saya cakap dengan Lukas, Lukas actually saya teringin sangat nak buat island. Tapi ramai yang kata tak sesuai untuk saya punya design rumah lah kan. Kitchen macam sesuai, ukuran semua tak sesuai. And then Lukas kata, no problem. Bagi je, serah kat I. Saya teringin island tu lah kan juga. Sebab kalau boleh kita nak lah design yang rumah kedua ni berbeza lah daripada rumah yang pertama tu kan. So kita nak ada experience lah, kelainan kan. Bila sambil saya cakap-cakap tu, I send you kitchen yang ada island. You tengok, this is the layout. I cakap, weh dah siap ke Lukas? Berapa ni? Okay, sekejap. Ini estimate dia kata. Dalam macam ni harga. Cakap, okay, this material, okay, estimate this. Kalau okay, I tukar macam ni jadi peninsula, zak. Okay, this, dia terus hantar. So kita tak buang masa kan. Sebab tu kita perlukan kitchen maker yang betul-betul ada pengalaman dan betul-betul boleh buat yang quality lah. Maksud dia kan, yang boleh buat bila kita spend money tu. Dia boleh yakinkan kita kenapa kita nak kena bayar macam tu, cost macam tu. Apa kelebihan dia. Kalau kita tak buat tu, kita macam rasa rugi, kita tak ambil kan. So itu yang macam malam-malam juga saya terbayang termimpi-mimpi. And then kita final lah, kita decide, kita tukar lah kepada kad